Ya. Buat betul-betul saya habis ni sedap ni. Mesti lah buat betul-betul. Okay. Hai guys, Assalamualaikum. Tak ada lah, mestilah kita buat betul-betul. Sungguh-sungguh akal kita matching. Asyik baik tak pakai tudung sarung. Asyik nak pakai dia cakap, tak boleh Aisyah nak buat video. Okay, so hari ni Aisyah nak buat, by the way salam Ramadan. Mungkin ni video pertama Aisyah yang bulan puasa. Aisyah nak buat kuih raya. Yeay! Tapi kita orang ada helper. Okay, helper, kenalkan diri. Saya Maya. Saya Aiman. Ayin tak? Saya Ayin cakap. Lepas tu ada Umar. Jidah situ. Bagus sekarang ni ibu kat rumah pun bertudung. So Aisyah boleh vlog like crazy. So dia sentiasa bertudung dalam rumah. I dah bawa everything. Okay, apa semua. First kuih yang Aisyah nak buat adalah, boleh Alhamdulillah Muslimah. I nak buat, ni I try my best. Okay, don't expect too much. No, try my best untuk buat kuih yang sedap. Kecap tu tak apa, nanti kita bincang. Aisyah nak try buat kuih suji dengan kuih cornflakes. Bukan madu. Ni cornflakes biscuit. Oh no, I think tak boleh madu lah. You ada madu? I don't have madu. Ija ada madu ke? I don't drink madu. Tak apa, yang penting kuih suji dah cukup barang. Yang ni jangan saya lupa. Sebab kena ada madu kan nak buat dia melekat kan? Tak biskop ni topping dia je. Tak boleh madu. Sebab I tak tulis. Mana ada madu kat bazar Ramadan. Tak apa, tak penting pun. Aisyah rasa kuih suji tu pun makan 3 jam nak suruh diorang buat. Diorang buat? Ya, itulah I kata. Kita akan sempah kat rumah. Awak kata awak tak, buat? Aisyah nak kasih diorang memori raya nanti kan. Nanti diorang dah besar kan. Ingat tak dulu time kecil kan, kita selalu buat kuih raya kat rumah Jidah. Ibu yang dapat nama. Lepas tu dia macam, Jidah ke yang buat? Jidah ke? Dia orang tak ingat. Aisyah takkan claim. Melainkan orang tahu video YouTube Aisyah. Aisyah takkan claim pun, jangan risau. Dah Umi buat adunan dulu, korang jangan kacau. Umi buat adunan, nanti korang tinggal uli-uli je buat bentuk korang Alamak. Siap tengok ni. Tapi dia tak guna ni pun, ini untuk konflik madu. Umi beli ada corak lagi robot. Baik. Tapi macam tak dapat guna je. Sabar je I cari phone I. Kenapa macam-macam hayu-hayu? Tak dia. Adik, kalau dah habis dah adik kena call orang Nah. Oh ni kena basuh dulu lah bekas ni. Tak ada stiker lagi aunty tampal. Mana? Point. Aisyah bilas. Okay, kuih suji ni kenapa saya decide nak buat? First sebab mak mertua Aisyah sedap gila. Tapi Aisyah takkan ikut mak mertua Aisyah resepi sebab saya rasa macam banyak sangat barang. Dengan budak-budak ni kan, Aisyah je saya buat paling simple je, guna 3 barang. 3 barang je guys. Senang ke tak senang? Senang betul. Mana tolong. Tengok TikTok. Jom kita buat. Mak pergi dengan siapa kak? Dengan Alap dengan Black. Black. Alap dengan Black. Apa je? Alap dengan orang Black. Bu, masa Aisyah ke sekolah menengah, I am the black. Orang panggil Aisyah black. Why? Sebab time tu Aisyah hitam, pergi kawat kaki semua. Arif lah yang stack. Dia panggil I Aisyah black. Macam mana saya nak tahu ni sukatan apa ni? Oh, ada tulis setengah cup. Aisyah first time nak guna benda ni dalam hidup. Baru beli tadi? Ya, baru beli. Tak pernah ada benda ni. So, ibu tahu tak Aisyah punya kuih ni insya-Allah anti gagal. Anti gagal. Bukan anti gagal. Penumpang pun nak beli. Kalau gagal juga, Aisyah salahkan dia orang. It's not my fault. Okay? Adik tunggu, jangan kacau Umi. Sira pun bertolong dengan Aisyah. Dia kena kontrol anak-anak Dia Ryan. Sebab saya rasa Aiman pandai, Ryan kot kena jaga. 2 cawan
setengah cawan minyak sapi. Dek, sini dek. Jangan kacau dulu. Sini biar Umi buat dulu. Setengah cawan minyak sapi. Saya pun. Tak ada yang ni korang semua tak payah buat. Ni Umi seorang je buat. Salah. Janganlah. Umi kan comel. Guys, ni bukan tutorial lah. Ini Aisyah menunjukkan. Macam contohlah korang kat rumah ada 1, 2, 3, 4 orang anak. Korang boleh buat kuih raya. Tak sengaja cari penyakit, ajak budak-budak ni semua buat. Boleh je buat kat rumah kita. Boleh je buat kat rumah kita orang. Time budak-budak tidur. Tak nak. Sanggup tak ibu diorang tidur? Amin. Ya. Tunggu sayang, tunggu. Diorang tidur, Aisyah pergi bawah, angkat oven masuk dalam kereta. Angkat lauk-lauk masuk dalam kereta. Rasa seronok je cari penyakit ramai-ramai kat sini. Oh, cair pekat lagi lah adik minyak sapi tu. Adik nak air? Ni dek. Oh tu? Nah, bismillah. Tunggu. Dah adik, kakak pula. Nampak tu, kita dah dekat 10 minit kot dalam video, kita tak start lagi. Okey, dia kata setengah cawan minyak sapi. Ni minyak sapi ni mahal gila. Asyik tengok like baker sekarang ni kan kata lah. Jangan komplain pasal kuih raya sebab minyak sapi mahal. Melainkan korang nak beli yang guna apa tu? Planta. Kalau korang nak beli yang guna planta, up to you. Kalau nak beli yang ori minyak sapi, kena terimalah harga. Nak penuhkan, kita tak nakkan kegagalan. Because Mail dah letak pressure kat Aisyah. Dia cakap kalau buat, kau buat sedap-sedap Dia tengok Aisyah buat YouTube, dia tahu dah. Dia tahu mungkin akan gagal. Okay, setengah cawan Setengah cawan. Umi punya. Adik jangan menggagalkan Umi adik. Okay, lepas tu jangan pegang. Jangan pegang adik. Lepas tu dia kata setengah cawan gula halus. Ini Aisyah hampir-hampir salah beli. Aisyah pergi ambil icing. Gula halus. I am not supposed to do this here. Woo! Woo! Raya tak boleh tolong okey, nanti tumpas goyang-goyang. Thank you. Ada tangan orang dewasa tolong I. Tak boleh. Lepas tu saya nampak abang ni kacau-kacau dulu tadi. Belum mas. Dia berada di kampung-kampung. Kita hanya pakai minyak sapi. Dia kacau-kacau dulu. Kotak-kotak kepala dia, kotak-kotak kepala dia. Nervous tau, tak nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kacau-kacau. Wow! Amazing. Amazing cakap. Dah Umi pandai ni, Umi masak kuih. Cakap. Puji. Puji. Kakak Ifah yang buat. Kalau terlebih salah dia. Dia lajak. Satu. Okey, lagi satu. Lagi sikit kot. Okey, mari adun. Kacau. Wow, cantik juga dia punya adunan tu. Tapi semua masuk dalam ni. Normal ke? Macam mana abang ni boleh masuk? Sebelum masak pun dah memang sangat-sangat lembut je. Oh, lepas tu dia guna tangan. Ni I punya nak tambah saja. Almond. Almond ni tunggu nanti. Sebab Aisyah nak Aisyah kuih-kuih tu ada rasa rangut-rangut kacang. Tak nak dia kosong sangat. Kalau tak jadi adik tu masih salah Aisyah. Basah sangat ke guys? Hey, letak dua-dua tak boleh. Umi bagi nanti untuk korang bentuk-bentukkan. Bukan untuk gaduh sekarang. Satgi baru gaduh. Sekarang ni awal sangat. Okay, ada tak dia kata panaskan oven? Satnam nak check. Panaskan oven. Ada tak Khairul Hakimin? Saya tak sadar dia kan. Ya, sakit adik. Sian adik. Dah, duduk bawah ni. Duduk bawah tu. Bawah. Ya. Ni Maya punya. Apa ni? Kertas. Okay, next. Buat kerja. Buat kerja cepat Umar.
Okay, go. Sambung. Ya, tak apa. Buat je macam Play-Doh. Jom ni, ibu buat. Tengok. Ibu buat jadi. Masak dulu tau. Tapi tak apa, masak dia pun 2 minit. Oh! Terbakar! Apa dia? Dulang terbakar! Mampu guys! Guys! Literally rumah aku dah terbakar buat kuih raya. Maybe I should not use parchment paper. Mungkin aku perlu kecilkan paper ni. Okay. I'm so dumb, ya Allah. Ya Allah, nasib baik rumah tak terbakar. Oh my god. Minta maaf. Anak-anakku. Terbakar ya rumah. Dawi dah padam dah dengan yeah, I'm so dumb. I don't know lah ibu. Itu sangat memalukan. Yelah, because orang lain buat kuih raya, dulang diorang besar, oven diorang besar. So dulang diorang tak bersentuh tau dengan diorang punya paper. Sabun lah, sabun. Buat dulu nanti benda tu dah settle masak, Umi ambil yang Aiman dah siap. Okay, dah. Rumah Aiman punya. Mana sabun kan? Okay. Ni. Dia tengah gula dengan butter tu macam tengah cair. Jangan pegang tau, hot. Jangan pegang, hot. Ini Aiman punya, pandai dia buat. Tepung ni sangatlah hancur, susah tak nak buat. Ayan dia banyak masuk mulut dia. Dia banyak makan kan? Sedap? Sister finger. Baby finger. Sister finger. Baby finger. Sister finger. Okay, buat masa ni Aisyah rasa kuih raya kita orang tak jadi. Sebab kat bawah dia macam dah hangus. Tapi masa macam lagi 7 minit. So Aisyah tak tahulah. Mungkin Aisyah tak tahulah. Aisyah tak tahu. Dan masa Aisyah masukkan tadi pun rumah hampir terbakar. Mungkin ni bukan bidang Aisyah. Itulah dia. Mungkin tu hikmah dia kenapa Aisyah lupa beli madu. Honestly. Macam cekodok. Ya Allah. Dah berasap. Tutup. Ya Allah. Aisyah rasa sangat kecewa dengan diri Aisyah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku tak tengok. Rasanya kata Ismail dia nak sangat kan ni. Kenapa ya? Sebab dia punya tu ke? Saya tak tahulah Pak. Aisyah pun Aisyah tak tahu. Jangan pegang ya guys. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah. Bau dia sedap tak Kak? Sedap bau dia. Aisyah tak ada dia bau. So, Kak Syirah cakap Dia tiup kan. bau dia sedap. Jangan pegang guys. Korang hitam legam lah guys. Ya Allah. I am very disappointed mother. Aduh, Fras menonggeng. Jangan cakap adik. Jangan cakap adik. Sial adik. Hitam legam. Lagi-lagi Aiman pun semua hilang. Aiman semua jadi hitam. Minta maaf Aiman. Kenapa jadi campi? Ya Allah. Tolonglah bagi aku. Should I try another one ataupun I perlu give up? Saya rasa nak try tapi saya tak nak rakam. Kalau jadi saya tunjuk. Kalau tak jadi, sekian terima kasih. Nanti dah tengok.
Pasal hitam. Pasal hitam doh. Anak buat Dia batu doh. dah sakit tu lah main. Jangan cakap dulu lah Main. Main lagi ya? Main tak? Tu je Main. Lepas tu kita orang give up. Bau okey. Saya tak tahu lah kat mana silapnya. Tapi nantilah Papa buka kita orang try lagi. Okay, ni kita pergi second attempt macam tak rakam ingredient. Tapi kalau jadi, Aisyah akan share resipi kat korang. Kalau tak jadi, minta boleh. Ni second batch. Panas Panas. Macam apa ibu halang dia? Sedap Aku cakap. Oh, sedap. Makan kat meja makan je Ryan. Kita tak nak kecil. Kecil jauh sangat. Jauh sangat. Bagus. Kan adik dah 2 kali kau nampak tak perut dia buncit tu? Nampak tak perut dia buncit? Alamak, adik kerja sekolah. Di poket dan tepi suar. Tak boleh. Sekarang pukul 10.30. Aiman dengan Ryan dah balik rumah dia orang. Aisyah dah susun yang second batch ni. Ya Allah guys, yang ni sedap ya. Ini Aisyah tengah tunggu last. Aisyah menghabiskan sisa-sisa yang ada tu rapat-rapat. Nanti dia dah masak ni masih melekat dengan each other. Rapat gila Aisyah letak. So Aisyah nak balik dah ni. Budak-budak dah ngantuk. Orang agak cranky.